Untuk majlis ulama, ini pertama kalinya majlis ulama dibawa UMNO diwujudkan sejak saya ambil alih lah 2018, dan kerjasama strategik dengan Yayasan Ilmuwan Malaysia adalah sesuatu usaha untuk kita ketepikan soal ideologi politik. Ya, bila bercakap tentang soal agama, kita mesti lakukan penjatuhan fikrah dan pemikiran atau tindakan, dan ini yang kita lakukan. Kita lebih berhasrat untuk terbuka melakukannya. Kata event ulama ni melampaui politik, adakah masa-masa akan datang terbuka juga invite parti-parti lain termasuk PAS? Ya, kita akan lakukannya, dan nanti pada hari terakhir persidangan Perhimpunan Agong ni saya akan umumkan sesuatu, iaitu sebuah organisasi di luar lingkungan politik akan saya cadangkan untuk kita menubuhkannya, dan kabinet juga telah meneruskannya, dan saya akan umumkan. Ya.